Original Terengganu bang Original Terengganu Pasar Payang. Ni tepung sagu ni yang buat jadi garing bang Lepas tu tak nak lagi melekat dah. Assalamualaikum bang. Salam ni bang. Ni ada apa bang? Kepok gemuk bang. Kepok gemuk. Kepok gemuk ni macam kepok lekor ke macam mana? Dia macam lah, tapi dia lebih kepada kepok losong. Okay. Tapi isi ikan dia padat lah dalam. Luar dia crispy, dalam dia lembut. Dia bulat bang Dia bulat. Ni dari mana bang? Ni daripada Terengganu Pasar Payang. Original Terengganu. Ya, dia franchise dia lah. Proses buat kat sini lah. Ya, fresh kita buat, enter terus goreng. Okay, inilah isi ikan yang daripada Pasar Payang. Sehari lebih kurang 100 ke 120 kilo. Okay, ni satu ni berapa kilo? Satu ni 10 kilo. Isi ikan ni. Isi ikan ni lah yang resepi dia lah. Original Terengganu bang Original Terengganu Pasar Payang. Ini tepung sagu sikit. Tak nak bagi melekat. Kita ambil dalam ni. Dia dalam 45 gram ni. Dia dah biasa kan. Okey, gelek-gelek sikit. Dia bulat sikit kan. Dah siap. Oh macam tu je? Tu. Lagi. Ni tepung sagu ni yang buat jadi garing bang Lepas tu tak nak lagi melekat dah. RM5. Ini keropok yang kita dah gentil. Sekarang kita nak goreng dia. Goreng dia dah minit. Dia kembang jadi bulat macam tu Garing cantik. Gemuk-gemuk. Dia rasa dia lain abang ke sama je? Lain lah juga sikit. Dia tak macam rasa keropok. Satu RM1. 5 pieces RM5 lah. 4, 9, 10. Tunjuk gambar sikit bang, kita tengok. bagi free 2. Okey. Alamak, ni berapa orang makan ni bang? Ini seorang 2 biji kenyang ni. Ni kopok lekor dia memang gemuk. Kita letak sos sikit. Sikit lagi. Hari Selasa sampai hari Ahad 11 sampai pukul 7. 80% isi ikan. Tepung tu lebih kurang 20%. Kita cari Masjid Prima Sarjana, jalan utama nak mengalir ke CS. Mana dah